Terletak di kawasan seluas 6.37 ekar di Perumahan Bukit Setongkol, hanya 4 kilometer dari pusat bandar Kuantan. Kedudukannya yang strategik di pinggir Sungai Kuantan, dikelilingi kehijauan flora dan fauna paya bakau, menjadikan SK Cendrawasih sebuah institusi pendidikan yang indah dan kondusif. Sekolah ini mula beroperasi pada tahun 1990 dengan hanya 3 blok bangunan. Seiring peredaran masa dan peningkatan jumlah murid, sekolah ini terus berkembang pesat dengan penambahan sebuah bangunan 4 tingkat, makmal komputer berkembar, ruang multisensori, home base pendidikan khas, serta sebuah dewan terbuka yang serbaguna. Kini segala kemudahan yang ada mampu menampung seramai 996 orang murid arus perdana, pendidikan khas dan prasekolah. Operasi sekolah digerakkan oleh 66 orang guru berdedikasi dan 13 anggota kumpulan pelaksana yang komited di bawah pimpinan guru besar bersama barisan penolong kanan yang berwibawa dan bersemangat tinggi. Sepanjang lebih 3 dekad beroperasi, Sekolah Kebangsaan Cendrawasih terus mencipta kejayaan demi kejayaan dalam bidang akademik, kokurikulum dan kepimpinan murid. Namun begitu, kejayaan sekolah tidak hanya diukur melalui anugerah, tetapi melalui budaya kerja berpasukan, inovasi dan semangat berterusan untuk cemerlang. Selaras dengan pelaksanaan transformasi sekolah 2025, SK Cendrawasih terus memperkukuh kepimpinan berkesan, melaksanakan pendidikan berkualiti, serta membudayakan pembelajaran menyeronokkan dan bermakna. Guru sentiasa kreatif dan inovatif dalam mendepani cabaran pendidikan abad ke-21, manakala murid dibimbing untuk berfikir kritis, berdaya saing dan berani mencipta pembaharuan. Dengan sokongan padu komuniti, SK Cendrawasih terus melangkah maju sebagai institusi pendidikan unggul yang melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berwawasan.